Austria menolak permohonan Amerika Syarikat untuk menggunakan ruang udaranya bagi tujuan operasi ketenteraan terhadap Iran dengan alasan negara itu terikat kepada dasar berkecuali yang termaktub dalam undang-undang. Menurut jurucakap Kementerian Pertahanan Austria, terdapat beberapa permintaan daripada Washington untuk menggunakan ruang udara negara itu, namun jumlah sebenar tidak didedahkan. Selain itu, jurucakap berkenaan menjelaskan setiap permohonan akan dinilai secara individu dengan penyelarasan dilakukan bersama Kementerian Luar Austria. Difahamkan Austria yang telah lama mengamalkan dasar berkecuali ketenteraan tidak mengenakan larangan menyeluruh terhadap penerbangan Amerika Syarikat, sebaliknya meneliti setiap permohonan mengikut kes dan situasi. Sebelum ini, Sepanyol dilaporkan turut menutup ruang udaranya kepada penerbangan ketenteraan yang berkaitan dengan konflik tersebut, manakala Itali pula dilaporkan menolak permintaan pesawat tentera Amerika Syarikat untuk mendarat di sebuah pangkalan di Sisili. Sejak 28 Februari, Amerika Syarikat dan sekutunya Israel dilaporkan meneruskan serangan udara ke atas Iran yang setakat ini mengorbankan lebih 1,340 orang, termasuk pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.